bogel, telanjang, gila. Itu yang experience saya dapat hari ini, dan ini salah satu one of life changing experience yang saya dapat, dan saya rasakan banyak orang yang kita sendiri pun pernah terserempak dengan orang yang macam ni. Orang yang kita rasa kita nak bantu tapi kita tak boleh bantu. First, kita takut nak pergi dekat dengan dia. Second, kita pun tak ada any manpower ataupun will, tak tahu nak buat apa dengan orang-orang macam ni. Mungkin kita pernah terjumpa dekat area KL, dekat area Ampang. Banyak dah orang-orang gelandangan, orang yang tak ada rumah, yang kurang waras. So for today, I pun terserempak orang macam tu. Dia telanjang, maksudnya baju dia dah koyak rabak, seluar dia dah jatuh, all his private part semua nampak. Orang-orang dekat sana memang jalan-jalan buat macam biasa je. Semua mind their own business. Waktu ni memang tak ramai orang sebab pukul 5 petang. So ramai tengah balik kerja lah. But at first, I yang tengah minum bubble tea masa tu, saya jalan lalu je. Saya buat tak tahu je. Second, I nampak dia balik. Lepas tu I macam rasa geli kan, minum bubble tea kan. Dia pun nampak dengan daki dia, dengan kotor dia tu, comot dia tu. But third time, tak tahulah, Allah detikkan dekat dalam hati saya, kenapa tak ada orang take action, buat something dekat orang macam ni. Ataupun orang dah take action ke, dah buat something ke, sebab dia berdiri kat sana lama, bergetar-getar kat sana kan. You know, the way they are there. Orang yang kurang waras dekat sana je. So bila saya tengah berjalan tu, saya berhenti masa tu dekat depan Econsave. Adalah abang ni tengah duduk pekerja Econsave juga, and I was minding my phone. Masa tu I tak tahu apa benda I nak search, and I nampak abang ni. I tanya abang ni, abang, orang kat sana tu, orang tu tak ada siapa buat apa-apa ke, tak ada take action ke? Dia cakap, siapa? And I cakap, orang ni lah, dia bukan telanjang tu kan, dekat depan tu je, dekat sebelah dobi tu. And dia cakap, tak tahulah, sebab hari tu ada orang bagi dia seluar, lepas tu tak tahulah sekarang dia buat apa. Dia memang memerlukan medical help, sebab I tak rasalah manusia biasa boleh berdiri L-shape macam tu. I ada gambar dia. Okay, this is the picture lah, yang L-shape ni. So orang yang fleksibel macam mana pun, dia takkanlah berdiri macam tu dekat tempat tu. Of course, dia memerlukan medical help. So saya pun Google cara untuk bantu orang macam ni, ataupun at least kita boleh buat report. So saya Google cara untuk membuat aduan orang gila di jalanan. So Google pun bawa saya satu list, kontak 999 jikalau orang itu berkelakuan ganas, and so forth lah. Saya, as from my beginning of my child sampailah sekarang, saya diajarlah masa kecil sebarang jenis panggilan ke 999 selain daripada kecemasan adalah salah dari segi undang-undang lah. Correct me if I'm wrong. So I nampak lagi satu nombor, 15999. 15999. So talian kasih ni adalah salah satu cara untuk kita bantu orang yang ada masalah penderaan, masalah isu sakit mental ke, untuk orang-orang yang terdekat, family kita. So saya cuba call, tak dapat call, saya WhatsApp. Adalah seorang yang menjawab WhatsApp saya, dan saya pun beritahu dia, saya jumpa orang ni, dia ni gelandangan, dia bogel, dia memerlukan medical help. Dan yang saya dapat reply dia adalah untuk contact 999, ambulance, pihak polis. So I was baffled. Perlu ke saya contact 999? Adakah ini emergency? Adakah saya akan didakwa menyalahgunakan 999 dari segi undang-undang? So saya pun, I don't want to do that decision. Saya pun contact lah IPD Ampang. Saya contact IPD Ampang, saya bagi tahu situasi orang ni macam ni. Dia telanjang separuh bogel, dan dia juga memerlukan situasi perubatan. Okay, and polis inform saya dalam call tu, dan yang diorang hanya boleh datang dan halau orang tersebut lah, gelandangan tersebut yang memang memerlukan bantuan. Saya mungkin itu bukan jurisdiction mereka, saya faham. Saya pun balik. Saya rasa saya dah
buat apa tanggungjawab saya yang patut buat lah sebagai seorang orang awam, orang biasa yang tak mempunyai sebarang jenis kuasa ataupun tenaga ataupun resources untuk tangani benda ni. So balik semayang, tapi terfikir lagi apa sebenarnya, patut ke biar macam tu je kan. Jadi saya contact lah talian kasih semula. Saya tanya betul-betul, betul ke perkara ni saya kena biar je ke? Sebagai orang awam, apa yang saya patut buat kalau saya jumpa orang gelandangan yang separuh bogel, yang bogel ataupun yang memerlukan bantuan perubatan. Dan mereka senaraikanlah patutnya contact PBT, in this case is MPAJ lah, ataupun boleh juga contact ambulance. So I choose the latter sebab saya rasa benda tu emergency. MPAJ maybe it's not there. So call lah ambulance. Saya call Hospital Ampang directly. Saya call ambulance and mereka jawab dekat saya, encik nak kena contact 999 sebab ini adalah hal kecemasan. Sebab mereka pun tak boleh tolong. Mungkin orang tu akan bertindak agresif ataupun dia tak boleh dikawal. So ambulance saja tak boleh. Kita kena call 999 untuk dapatkan bantuan polis dan juga ambulance lah. And again, I was thinking lah, benda ni emergency boleh ke? Bukan emergency, dia tak kacau siapa-siapa pun. I tanya juga pegawai polis tu, pegawai yang menjawab panggilan saya tu, dan dia pun cakap yes, ni kita boleh hanya call 999 je. And even MPAJ, after that I call juga sebab tak sedar hati kan. MPAJ pun call, mereka tak angkat lah, of course not office hour kan. So kalau perkara macam ni lah, mungkin kita tak nampak orang tu dia sakit ke, dia memerlukan bantuan perubatan ke, sebab dia tu tak boleh luahkan yang dia tu sakit. So dalam perkara macam ni, as a normal ordinary citizen lah, apa yang kita boleh buat? Call 999. Is it an emergency? Okay lah, kita call 999. Adakah 999 akan melakukan perkara ini? And one more thing, adakah kita perlu contact NGO? Ataupun adakah perlu kita contact PBT? Yang PBT pun not available at the moment sebab mereka hanya sometimes in only office hour. And WhatsApp MPAJ pun sebenarnya telah tidak berfungsi sejak sejak Ogos. I've checked the internet again. So apa yang saya patut buat sebenarnya? That's my question. And benda tu baffle sangat lah sebab what actually I'm an ordinary person yang saya tak pernah diajar untuk menangani orang-orang yang memerlukan bantuan. Macam apa yang kita perlu buat? Ini bukanlah orang, I don't know lah where he come from, but this is something dire lah, dire situation lah. As benda ni dah banyak lah orang gelandangan yang kurang waras, yang gila. Banyak lah kita sendiri nampak lah. Bukan sekarang lah, like few years back, I nampak orang gelandangan ni, dia duduk dekat satu jalan tepi tu, dia terberak habis macam dia cerit habis, and then dia duduk dekat excrement tu, dekat sana je dia duduk. No one bother to help him, no one bother to do anything. Okay, sure lah, maybe half an hour later someone call the department or police in charge to do something. Tapi pihak polis pun datang, mereka cakap mereka hanya boleh halau saja. Yes, again, itu bukanlah jurisdiction mereka. Tapi saya rasalah, as someone, kita kena ada satu guideline ataupun satu channel yang kita boleh buat untuk bantu mereka-mereka yang gelandangan, yang gila, yang kurang waras macam ni. Untuk so as kita boleh bagilah report, kita boleh bagi aduan dekat sana. So maybe NGO pun boleh bertindak sekali, and maybe others pun boleh bertindak sekali. Sebab saya as a first person yang experience benda ni, as something yang saya dapat dekat Google, saya pun I was baffled, I tak tahu nak buat apa. Sebab saya pun tak pernah terjadi, tak pernah buat apa-apa sebelum ni. So saya sebagai seorang ni first time buat, saya pun tak sure apa saya kena buat. So tu je, gang. Sorry,
video saya betul-betul lama kali ni. Tapi yalah, harap video ni beri manfaat kepada anda semua dekat luar sana lah.